Boleh tak kalau kita ambil gambar terlebih dahulu, baru kita mula khusus pada pagi ini. Okay, boleh kita bersesi gambar dulu. Okay, masing-masing boleh on kamera. Okay. Okey, bersedia. Saya tekanlah kamera. 1, 2, wait, okey. 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Okay, thank you. Okay, so kita boleh mula khusus pada pagi ini. Okay. Screen. Okay, untuk khusus pada pagi ini, actually kita akan hasilkan peta, akan hasilkan dua jenis peta. Yang pertama ialah My Maps, yang kedua ialah Predict Maps. Okay, kalau My Maps ialah maps yang di sebelah kanan, yang online punya lah. Kalau kita nak download boleh juga jadi offline punya panduan. Okay, kalau yang kedua tu merupakan Predict Maps, yang ada unsur-unsur elemen-elemen peta yang boleh bagi kita rujuk. Okay, so actually kita akan guna Gemini. Okay, selain tu kalau tuan-tuan dan puan-puan nak guna AI yang jenis lain pun boleh, macam Copilot, macam ChatGPT pun boleh, tak ada masalah, semua boleh buat. Okay. Dan kalau selalu kita nak pergi jalan-jalan kan, kita pening juga nak buat training. So macam kita perlu ada masa duduk di satu duduk di satu tempat untuk training. Tapi kalau ada AI, dia boleh membantu kita buat pelancangan dengan lebih mudah dan cepat. Okay, jadi apakah yang kita akan bincang pada pagi ini ialah kita akan rancang itinerary sepantas kilat guna AI. Selain itu kita dapat bina lapisan peta, okay, yang layers mengikut hari. Contoh kalau kita nak buat pelancangan melawat ke satu tempat 2 hari, so kita akan buat perancangan 2 hari, 2 layers yang akan dihasilkan lah nanti. Okay. Selain itu hias dan tukar warna ikon penanda visual. Okay. Dan juga navigasi laluan dan akses peta tanpa internet lah nanti. Okay. Baik, sekarang saya terus pergi ke technical part. Okay. So kita akan sediakan yang ni untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada 2 jenis prompt. Saya akan tunjuk dulu prompt untuk masukkan dalam AI untuk membantu kita generate kita punya data, maklumat yang kita perlukan lah. Okay, ini prompt yang pertama. Okay. Prompt yang pertama ini tujuannya kita nak generate My Maps, okay, yang layer-layers tu untuk ni perancangan untuk trick kita lah. Okay, yang kedua prompt jenis ini ialah untuk kita create peta yang tematik lah, yang tadi tu creative map tu. Okay, so 2 jenis dan saya sudah share dalam ni Google. Nanti saya bagi link terus sekarang. Okay, untuk saya bagi pautan untuk tuan-tuan dan puan-puan.
sekejap. Stop sharing sekejap, nanti saya share folder itu ada prompt. Okay, sementara Puan Pang dia cari itu pautan, saya akan tambah sedikit lah. Okay, selamat pagi semua, saya Encik Tiong, pembantu Kuala Puan Pang. So, link kehadiran itu boleh dalam chat box kita, sebelah dalam chat nanti. Okay, termasuk link untuk tapak prompt akan kita share dalam chat box lah. Okay, so hari ini bukan saja kita design perjalanan, pelancongan, tetapi map ini dia guna pakai untuk banyak. Kita boleh buat penyelidikan secara kolaboratif supaya kita orang boleh menyumbang dalam satu map lah. Contohnya, kalau ada kawasan KRT kawasan rukun tetangga, kita boleh set lah mana yang ada kes bocor, macam pecah rumah, macam kes mencuri apa kan, kita boleh kongsi location dan kita map kan. So itu ialah teknik pemetaan sebenarnya secara kolaboratif. Dia boleh bukan saja kes macam jenayah ataupun criminal net boleh, tetapi dia juga boleh buat di sekolah macam pencemaran, peta apa yang berkaitan dengan isu banjir ke apa kan. So itu ialah satu contoh kita kongsi untuk buat pemetaan sebenarnya. So hari ini ialah dua benda kita gabungkan, iaitu satu ialah teknik pemetaan, satu ialah berkaitan dengan tiga benda, satu ialah pemetaan, satu ialah AI dan satu ialah tourism lah. Maksudnya kita pelancongan ini kita integrasikan dalam satulah kuliah ini. So tapi kita banyak guna AI lah. AI ini boleh kita macam platform, kita boleh pakai Gemini. Yang biasa kami pakai Gemini. Okay, ChatGPT, Copilot and so on lah boleh pakai. So puan-puan sudahkah share dalam chat box? Okay, thank you. Boleh teruskan, thank you. Saya sudah share dalam checkbox. Tuan-tuan puan-puan boleh masuk drive itu. Saya share screen sekejap untuk tunjuk. Okay. So kalau kita lihat dekat sini sudah ada pautan yang saya kongsi. Tuan-tuan puan-puan boleh masuk pautan ini. Okay, dalam itu saya sudah sediakan prompt. Ada dua jenis prompt. Prompt yang pertama yang ini, bijak melancong. Yang untuk kita sediakan My Maps itulah. Yang kedua tu prompt untuk generate creative map. So tuan-tuan dan puan-puan boleh guna prompt ini nanti untuk generate hasil kita. Okay, so saya terus pergi hands-on punya bahagian. Okay, so mula-mula kita perlu pergi kita punya Gemini. Contohlah kalau untuk di sini saya tunjuk Gemini. Okay. Okay, selain itu kita perlu copy prompt yang kita sediakan tadi tu. Tapi sebelum itu saya akan terangkan dululah prompt ini di mana kita perlu ubah ataupun edit ikut kesesuaian kita, keperluan kita sendirilah. Okay, so prompt ini kalau kita lihat dia punya destinasi yang kita nak pergi saya letak Pulau Pinang. Saya nak pergi Pulau Pinang di Malaysia. Okay, tuan-puan boleh download untuk edit jugalah bersama saya. Kalau ada di PC, di depan PC boleh download. Okay, so bahasa output saya letak English. Tempo lawatan 2 hari contoh 2 hari. Okay, komposisi alih kumpulan 4 orang dewasa, seorang anak berumur 4 tahun. Okay, status makan makanan restoran. Kita boleh edit contoh. Ini semua dalam bracket tu boleh kita edit boleh ubah. Maksudnya kita kena edit lah ikut kesesuaian kita sendiri, trip kita. Okay, so contoh status makanan restoran saya letak halal. Okay, kecenderungan aktiviti so kami suka macam
membeli belah, shopping. So kami tulis kat sini lah. Selain tu macam untuk aktiviti kanak-kanak, so ada jugalah macam letak zoo. So ikut kesesuaian kita sendiri. Okay, cek sarapan seorang, maybe kalau sarapan 25 mungkin boleh sesuai. Kalau untuk kami, kalau untuk prom pun boleh kita sediakan untuk luar negara, negara lain. Okay, makan tengah hari, okay, 30, budget makan malam seorang. Okay, contoh sikit 45. Okay, so had budget penginapan semalam ataupun seunit 300 contoh. Okay, so kriteria penarapan penginapan, rating and review trip. Ini tak apa, ini tak perlu edit pun tak ada masalah. Yang lain kita edit sajalah ikut kesesuaian kita. Okay. Tim ada penambahan sekejap. Okay, terima kasih. So, tuan-tuan dan puan-puan, kita yang boleh edit pun boleh buat ya, hanya bahagian satu. Okay, so tentang sekarang kita buat pelancongan. So, bandar dan negara destinasi kita boleh tukar ke mana, Japan, Tokyo. Okay, so boleh tukarlah ikut kesesuaian. Bahasa output boleh jadi bahasa Melayu. Kalau nak bahasa Melayu, tulis bahasa Melayu lah. Bahasa Cina boleh tulis bahasa Cina. So, tempoh lawatan itu untuk trial sekarang kita galakkan buat 2-3 hari saja. Jangan buat panjang. Sebab nanti panjang dia akan susah. Okay. So, komposisi ahli keluarga itu tengoklah siapa yang pergilah. Sebab ini akan melibatkan penginapan, akan melibatkan apa yang apa kita panggil Gemini ataupun yang AI ini akan bantu kita select yang paling sesuai lah, ikut kita punya minat dan ikut apa yang pun boleh ubah kita ini. So bahagian B dan ke bawah jangan ubah apa-apa. Okay, hanya bahagian A saja boleh bertukar. Kalau boleh try Japan, Korea, tapi letaklah city yang mau pergi visit dengan negara di belakangnya. Okay, saya sudah balik kepada Puan Pang. Okay, terima kasih. Sorry, tapi ini bersih ya. Tadi Puan Pang sudah share, download link itu, kemudian buka, kita edit, dan kita copy dan kita paste. Puan Pang akan tunjukkan langkah seterusnya lah. Thank you. Okay, sekarang kita copy semua promo ini dari awal sampai akhir. Untuk lebih mudah kita pakai Ctrl A, Ctrl C dekat keyboard untuk copy semua. Okay, kemudian kita paste dekat AI. Okay, selepas paste kita terus minta dia generate. So kita pilih juga lah. Saya letak thinking, lepas tu submit. So tuan-tuan dan puan-puan boleh cubalah ikut cara ini. Maksudnya lepas saya thinking kemungkinan apa yang papa di screen kita dengan tuan-tuan puan yang maybe ada berlainan. Okay, sama ada dia akan bagi code ataupun dia akan bagi file CSV. CSV itu macam Excel lah, comma separated value file. So itu file yang kita mau. Tujuan ini paste ini tujuan dia nak hasilkan file CSV. So kemungkinan tuan-tuan dan puan-puan paste itu dia akan hasilkan yang hitam putih. Kita tengok generate outcome nanti. Dia ada dua hasil yang maksudnya dua kemungkinan dia akan jana. Satu file CSV yang kita nak sebenarnya. Kalau tidak dia akan hasilkan satu yang markdown format. So dalam hitam putih. So kalau hitam putih kita kena ada cara lain untuk kita download dan kita convert ke CSV. Okey, nampaknya sekarang ialah file CSV. Puan-puan tunjuk mana file CSV yang tulis CSV. Day one CSV. Tengok dia bawa atau tulis CSV. So kemungkinan tuan-tuan dan puan-puan dia generate format lain. Dia akan generate dalam format hitam putih markdown. Nanti puan-puan akan tunjuklah untuk case satu lagi lah. Tapi sekarang kita ini kalau tak ada minta puan-puan teruskanlah kita save macam mana save dan kita masukkan dalam layer My Maps nanti. Thank you. Okay, so saya akan download terus CSV. Okay, kita download setiap satu. Ada 3 CSV telah generate.
day 1, day 2 dan stay. Stay itu untuk accommodation. Okay. Okay, yang pertama kita download dulu. Okay. Okay, so escape dulu. Lepas tu kedua. Okay, kita download. Okay. Kemudian escape lagi. Ketiga. Okay. Kita download. Ketiga, 3 file telah dimuat turunlah. Yang ketiga-tiga file ini saya akan simpan dia di satu folder. Okay, contoh. Oh ya kak, ada yang tak nampak skrin kah? Adakah? Boleh nampak skrin kah? Saya boleh. Ya. Okay, so Okay. sekarang ada 3 file CSV. Kita kena semak dululah. Kita Okay, semak. tuan-tuan dan puan-puan, file ini sebenarnya kalau Jana, sebab kita 2 hari. Tadi puan-puan masukkan 2 hari. So dia 2, day 1 and day 2. Stay ini dia akan masuknya recommendation kepada mana hotel yang kita nak stay. Satu hari dia akan cadangkan 3 tempat stay yang berdekatan dengan aktiviti kita. So dalam prompt itu dia ialah sarapan, apa yang prompt itu perjalanan itu sarapan, makan tengah hari, makan malam. Dan aktiviti, satu hari 3 aktiviti. So prompt itu nanti tuan-tuan dan puan sudah pandai, boleh bunyikan sendirilah. Okay. Terus. Okay, kita buat semakan kepada file CSV untuk hari pertama. Okay, ni location, kita tengok location. Selain tu ada coordinate, ada address, okay, ada kategori macam dia ada cadangkanlah breakfast, lunch, dinner. Yang tadi saya sebutlah. So satu hari 3 aktiviti. Satu hari pagi sarapan, tengah hari makan tengah hari dan lunch lah sini. Dan ikut bajet yang kita tetapkan awal tadi lah. Okay. Dan juga ada juga URL link yang untuk kita rujuk nanti. Nanti saya akan tunjuklah masa dalam My Maps tu. Okay. Selain itu ada main focus yang kita nak dan juga rating semua 4.0 ke atas lah. Okay. Jadi day 2 kita tengok sekarang. Kita lihat day 2. Day 2 punya pun okay semua dapat dia generate lah tadi. Okay, tempat yang dicadangkan. Okay. URL yang disediakan. Kita tengok okay ke tidak. Rasa okay, tak ada masalah. Kalau lihat di sini. Okay, rating untuk setiap lokasi yang dicadangkan. Okay, sekarang kita lihat yang last tu itu ialah tempat penginapan untuk ni trip ini. Okay, kalau lihat dia ada cadangkan 3 tempat penginapan untuk hari pertama dan 3 lagi tempat penginapan untuk hari kedua. Okay, ada address, location, star, okay, dia punya rating semua dan juga URL yang untuk tempahan. Okay. Selain itu URL untuk Google Map untuk senang kita navigate nanti dalam Google. Sekejap kita tengok ujung tu okey ke tidak. Okay. So baik sekarang kita pergi step yang seterusnya. Kalau sudah ada CSV yang telah berjaya di Jana, kita dapat pergi My Maps untuk buat layer. Okay. Okay, sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, My Maps ialah satu tools lah, Google lah, kita panggil peralatan untuk kita hasilkan peta atas dalam talian lah maksudnya. So My Maps ini ialah
dia akan masuk dalam kita punya handphone yang Google Maps tu, yang dia akan integrate dalam ni. Maksudnya apa kita buat dekat sini, My Maps ni nanti kita dapat share dalam kita punya handphone nanti dalam bentuk itulah betul lah. Okay, kita search macam ni dan Puan teruskan. Thank you. Okay, kita type saja My Maps. Lepas tu dia ada keluarlah Google My Maps. Okay, kita klik. Okay, kemudian kita pergi create a new map. Okay, user interface yang kita nampak ialah begitulah. Okay, so di sini kita boleh bagi tajuk yang sesuai. Contoh, trip. Pulau Pinang. Okay, kita save lah. Okay, kemudian di sini kita nak masukkan CSV punya file, import. Import, sama ada kita browse ataupun kita drag file itu CSV. Okay. Kita buat satu demi satu. Okay, untuk yang ini kita pergi ambil yang day 1 dulu. CSV file day 1. Okay, apabila paparan ini ditunjuk, kita cek dululah. Pastikan hanya koordinat saja, latitude, longitude saja. Dipilih, continue. Okay, kemudian untuk yang seterusnya kita pilih location name. Okay, klik finish. Okay, so yang tadi CSV file punya lokasi semua telah ditunjuk di sini. Okay, kita tengok semua ni. Okay, contoh kalau kita lihat yang first tu, roti canai kan, okay, dekat sini. Okay, tapi kita boleh tukar dekat atas tu supaya lebih mudah. Okay, individual style tu kita tukar pergi sequence of numbers. Okay, nombor label tu kita bagi letak location name. Senang sikit kita nak rujuk. Okay, jadi selain tu kita tukar color yang supaya dia menunjuk. Okay, contoh color ini kita tengok ada tak lebih terang untuk lihat. Okay, contoh first location Roti Canai Transfer Road. Okay, so kita fokus untuk ni dululah. Okay, kita check attribute yang telah kita nampak di sini yang ada di sini. Hari pertama dia punya address, coordinate. Okay, kategori ni ialah breakfast lah. Halal. Kalau tuan-tuan dan puan tadi set bahasa Melayu, dia akan jadi bahasa Melayu. Kalau set bahasa Cina, ini akan jadi tukar ke bahasa Cina lah. Okay, so kita check sini URL link yang tadi kita tak dapat semak kan. Sekarang kita semak. Okay, so ia akan tunjuk terus info di Google Map. Jadi di sini kita boleh semak, kita boleh buat navigation dan sebagainya lah. Okay. Okay, so selain tu kita boleh tengok 4.3. Okay, saya cek foto untuk di situ sekejap. Okay, di foto kita dapat lihat gambar-gambar lah. Okay. Okay, kalau street view kita boleh lihat kita dapat tengok okay, ini ialah 360 map kita boleh lihat dalam Google. Okay, jadi lebih mudah lah untuk kita navigate nantilah. Okay, baik. Seterusnya kita akan masukkan layer yang kedua, day 2. So untuk layer yang kedua kita tekan add layer dekat atas ni. Okay, so import import. Okay, untuk hari kedua pula. Okay, pastikan let long dipilih. Location name dipilih finish. Okay, untuk hari kedua sama juga lah kita tukar ke sequence of numbers.
location name. Okay, kemudian kita set color yang lain lah untuk lebih nampak. Okay, okay. Tuan-tuan dan puan, ini ialah yang perjalanan yang dicadangkan oleh AI tadi, Gemini lah. Dia depend lah kepada kita punya minat yang kita, yang tempat, maksudnya minat yang kita makna lah. Tadi kita akan masukkan macam tema, taman tema semua. So dia akan berdasarkan kita punya minat untuk cadangkan tempat-tempat. So everyone dia akan lain. Maksudnya ini planning just untuk AI, untuk kita punya perancangan. Kalau nanti kita tak suka ini, kita boleh tukar sequence, kita boleh buang, kita boleh add benda yang tempat yang kita mau masukkan. Termasuk kita akan berkongsi trip ini dengan ahli keluarga lain supaya kita boleh buat sama-sama. Sama-sama kita masukkan contribute yang mana kita mau pergi ke tempat itu. Okay. Okay. Jadi kalau kita nampak di screen ada dua hari kan, color purple dengan color hijau tu kan. So focus area ialah yang sini day 1, yang ni day 2. Okay. Sekarang kita tambah satu lagi recommendation add layer. Okay. Import. Okay, kita pilih stay Penang yang ni Okay. Kalau untuk bahagian ni kita pilih recommendation name. Okay. Kalau untuk recommendation, kita boleh tukar dia punya icon. Okay, kalau saya rasa ini sesuai lah kalau individual style. Ataupun kalau uniform pun okay. Lepas tu label, recommendation name. Okay. Kemudian untuk ni kita letak logo yang berkaitan contoh hotel. Okay, color. Okay, jadi kita boleh nampak jelas. Kalau untuk recommendation, untuk yang suggestion daripada Chrome itu, automatic dia bagi yang ni day 1 kita nampak ada 3 di sini. Okay, selain itu kalau day 2 ada ni di sini lah. Contoh kalau kita ambil yang ini, kita klik ini. Ini ialah sekejap Okay, double tree resort by Hilton Penang. Okay, contoh yang ni ialah tempat yang kita boleh masuk lah. Double tree by Hilton Penang untuk so harga yang kita tetapkan tadi 300. So dia akan carilah around 300. Okay, so ini website yang berkaitan untuk tempahan tiket. Okay, sekarang kita tengok yang seterusnya, Google Map URL. Okay, so ini hotel yang suggestion daripada itu AI lah. Okay, ikut kriteria yang kita tetapkan tadi. Okay, so okay, next kita pergi step yang seterusnya. Okay, selain yang kita dapat dari CSV itu, actually kita boleh manually untuk edit. Kita boleh tambah ataupun delete POI lah. Kita panggil ini semua POI setiap tu, point of interest. Okay, point of interest. Okay, jadi contoh kalau kita nak tambah dekat day 1 sini, area sini tempat makan misalnya. Okay, so nasi kandar asyik maju contoh kita boleh add sendiri pakai add marker. Maksudnya nanti kalau adik-adik keluarga kita dia tak setuju, maksudnya kita tak mau lah roti canai, kita mau nasi kandar yang kita mau pilih. So contohnya nasi kandar asyik maju tu, so kita just masukkan dalam map, nanti kita buang yang kita tak mau.
So itu ialah custom made lah yang memang yang kita boleh planning lah. Maksudnya dari segi rangka AI ni dia sediakan satu rangka untuk kita buat jadual pelancongan, tapi perjalanan kita boleh just manipulate. Kita boleh ikut sampai semua persetujuan baru kita pergi melancong lah. Ini lebih sesuai pada backpacker lah yang biasanya kita tak mau travel agency yang tolong atur. Ini boleh cara. Yang pergi ke luar negara pun senang untuk ni. Thank you. Okay. Seterusnya kita tambah POI yang nasi kandang asyik maju itu. Okay, pergi add marker. Lepas tu kita klik. Okay. Okay, kita klik terus. Lepas tu add to map pun boleh. Itu cara yang kedua, add to map. Okay. So, okay, sekejap. Sini delete dulu. Okay, silap tekan tadi. Okay, saya guna add marker. Okay, sekarang macam ni ya. Untuk senangkan kita buat ni, kita tidak galakkan guna marker lah. Kita escape dulu. Okay. Pergi day one punya add layer sana, day one, klik. Supaya sekarang kita nak cakap, okay, apa yang kita, yang pilih saja day one punya. So sekarang kita berada dalam layer day one, kita baru klik nasi kandar. Okay, baru add to map, dia akan masuk dalam layer day one. Okay, dia akan jadi purple. Okay, add to map, dia akan jadi purple. Dia muncul dekat nombor 7. Okay, nombor 7. So kalau 7 kita tak mau, kita boleh drag 7 ke 3. Nampak? 7 ke 1. So tadi 7 dia sudah bergerak ke 1. Maksudnya ini adalah cara lah untuk kita add. Dan macam mana kita nak remove, katakan kita tak mau roti canai, pergi ke roti canai nombor 2, klik dia. Kita tengok ada button delete saja. Delete. That's why ini adalah cara kita berkolaboratif. Inilah. So pergi day 2, cuba buat satu day 2 punya. Thank you. Okay, day 2. Okay, kita pergi day 2. Okay, area sini. Contoh, di sini kita add satu online seafood. Okay, add to map. Okay, jadi dia akan muncul dekat nombor 7. Tapi sequence tu kita boleh tarik lah. Contoh kalau nak dia nombor 4, kita letak sini. Okay. Okay. Ya, kalau hotel stay sana, kita of course kita satu hari kita tinggal satu hotel sajalah. Kalau maksudnya kita boleh remove yang tak berkaitan lah. Kita just buka yang penginapan bagi yang ini tekan. Kita just katakan kita tak mau dekat beach, dekat itu island sana macam salah tu. Tak tahu ke salah betul. Klik. Kita delete lah. Macam itulah. So kita delete yang benda yang kita tak mau. Okay. So kita juga boleh share benda ni, planning kita ni, trip kita ni kepada family supaya kita boleh bagi access untuk kita edit sama ada view. Kalau bagi kanak-kanak kita bagi view. Kalau bagi yang ini kita boleh bagi edit lah. Contoh nanti Puan-Puan akan share ya. Okay. So kalau kita nak ada soalan sila tanya. Dia macam chat box lah. Okay. Sekejap saya stop sharing dulu. Okay. Okay. Itu dari individual style, nak tukar ikon, tukar warna ikon. Okay, nanti saya tunjuk sekali lagi. Untuk accommodation list. Okay, macam ni. So, saya minta Puan-Puan untuk ulang buat accommodation lah. So, masuk ke map tadi, kita buang accommodation, kita masuk balik accommodation. Okay.
Okay, untuk accommodation. Okay, saya delete layer terus delete this layer. Saya buat semula untuk Oh, jangan risau nanti kami akan record sesi ini. Lepas ni saya upload ke YouTube akan dikongsi semua peserta boleh buat ulang kaji sendiri. okay, add layer. Okay, tekan import. Okay, kemudian browse untuk ambil tu tempat penginapan. Okay, yang pilih tu latitude longitude. Continue. Okay, untuk bahagian ni kita pilih accommodation name. Finish. Okay. Okay, pada individual style sini kita tukar individual style. Okay, tukar uniform style. Actually kita pun boleh set individu tapi individu dia nampak panjang. So kita uniform maksudnya sebab dia penginapan saya akan mengkategorikan dalam satu. So one maksudnya dia semua tu kategori. Ini adalah cara kita nak manipulate lah, nak buat benda ni. Okay, uniform style. Okay, label tu kita pilih accommodation name. Okay, dekat sini kita boleh pilih warna. Okay. Dan juga logo yang ataupun simple yang sesuai. Simple hotel contoh. Okay. Jadi kalau kita nampak di screen yang inilah accommodation. Ya, ini cara kategori. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa day 1, day 2 saya tak mau. Saya mau ikut kategori. Makan satu kategori, aktiviti satu kategori, boleh. Nanti just buka layer, masuk direct masuk ikut sendiri punya. So itu memang map ini untuk custom. Nanti sampai apa yang end result nanti dia akan jadi map dalam handphone kita. Apabila kita sudah sampai destinasi, kita tekan sejauh mana mau pergi. Dia akan bagi direction Google Map. So sangat senang. Nanti kita akan tunjuklah. Okay. Jadi kalau kita nak share kita punya maps, Google My Maps ini kepada ahli keluarga lah, kita boleh share. Okay. Kalau dekat sini share on drive lah misalnya. Kalau untuk mereka boleh edit lah, kita kena set dekat sini lah. Anyone with the link, viewer tukar ke editor. So viewer bagi kanak-kanak lah, bagi yang takut dia nanti salah edit. Editor hanya bagi yang betul-betul dia akan sama kita planning lah. Okay. Jadi sebelum tu kita copy link dulu. Copy link, lepas tu klik done. So link itu kita paste dekat kita punya Telegram ataupun kita punya WhatsApp untuk simpan dulu. Okay. So sekarang saya letak dalam checkbox. Okay, ini map yang saya sudah share. So sekarang tuan-tuan dan puan-puan pun boleh masuk yang link ini. Nanti sama-sama kita boleh edit lah dalam Google My Maps ini. So ini juga salah satu collaborative map. So sekarang saya jemput Mr. Tiong masuk untuk edit My Maps yang saya buat tadi, trip Pulau Pinang. Okay, sekarang saya sudah masuk map. Okay, saya akan klik day 2 sini. So saya tambah sini lah. Okay, saya mau tambah satu shopping di sini. Saya try ya. Saya tambah day 2 shopping mall. Shopping mall. Mana shopping mall? Okay, jauh. Oh, tak apalah, saya tambah satu yang jauh sikit. Saya mau tambah satu yang okay, apa saya day 2 saya sekarang day 2 saya mau tambah.
Day 2 di atas lah. Sorry, saya salah tempat ni. Day 2. Saya tambah satu. Okay. Saya pasar malam saya mau pergi. So pasar malam Batu Perigi saya mau pergi. Saya akan add dalam day 2. Okay, sila lihat sekarang 8. Kena refresh ya. Puan-puan tolong refresh map. Okay, saya refresh sekali lagi. Ah. Okay, pergi day 2 untuk lihat. Ada 68. Ya, Pasar malam. itu 8 yang saya buat lah. So maksudnya sekarang kita kalau pergi ahli keluarga, maybe kita ada 2 ahli keluarga yang besar, big family lah. So kita boleh share mana mau kita pergi, then lepas siap baru kita share view kepada yang orang-orang semua yang pergi sana lah, supaya kita faham dulu apa ini buat. Thank you. Okay. Right. Okay, saya jemput juga tuan-tuan dan puan-puan untuk add data. Selain tu, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada sendiri punya mind maps yang telah anda buat sekarang, boleh juga share dalam kita punya folder. Saya ada sediakan folder. Okay, folder yang saya sediakan di sini muat naik hasil peta peserta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan nampak sini ada satu Google Sheets. Okay, masuk dalam tu. Sila isi nama tuan-tuan dan puan-puan dan juga paste Google My Maps punya link di sini untuk kita sama-sama boleh lihat yang hasil yang telah tuan-tuan dan puan-puan jana tadi. Okay. Okay, selain itu nanti folder ini juga boleh anda upload anda punya maps yang second tu lah. Okay, creative map nanti dalam folder ini. Okay, saya akan share semula yang link itu. Maybe ada yang belum nampak kan. Okay. Okay, folder saya akan copy yang dari atas dulu. Saya akan paste semula dekat kita punya checkbox. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh upload hasil masing-masing dalam folder yang saya sediakan. Okay. Okay. Sekarang kalau kita lihat Google My Maps tu, actually kita boleh juga preview dalam bentuk yang macam ni lah. Okay. Okay. Selain itu, kita juga dapat boleh convert ke bentuk lain lah. Contoh macam export KML, KMZ dan sebagainya lah. Okay. Setakat ni ada soalan kah berkenaan dengan Google My Maps? Kalau tiada, kita proceed pergi peta yang jenis kedua. Okay, sekarang Mr. Tiong ada paste satu map. Sedang Mr. Tiong akan paste satu Google My Maps dalam ni. Tuan-tuan boleh lihat nantilah. Okay. Kalau okay semua, saya akan proceed pergi peta yang kedua iaitu creative map. Okay. Okay, so saya kena setting dulu. Sorry saya kena set editor dekat sini untuk semua orang dapat paste. Okay. Okay, untuk menjana creative map, kita akan semak prompt yang kedua. Okay. Okay, prompt yang kedua ini anda boleh lihat nama dia prompt map. Okay. Untuk prompt map ini kita semak dari awal sampai akhir dia punya prompt. Okay, kalau okay semua kita boleh copy. Okay,
copy semua. Lepas tu kita buka satu new chat untuk paste dalam ni. Okay, untuk ini kita kena tambah lagi 3 CSV yang kita generate tadi tu. Okay, pergi ambil CSV yang awal-awal tadi. Ada 3 kan? Okay. So kita kena masukkan 3-3. Day 1, day 2 and stay. Okay, masuk dalam tu. Okay, saya rasa stay kita keluarkan stay. Okay. Okay, 2 saja. Hari pertama, hari kedua untuk trip kita. Okay. So, untuk thinking ni, kita simak okay, sesuai tak? Okay, boleh. Okay, submit. Okay, actually kalau yang creative map ini, kadang-kadang image macam map yang telah dihasilkan itu kurang memuaskan. Ya, dia boleh salah sebab AI kan. Dia generate image masih ada bukan sangat stabil lah. Tapi kita boleh banyak kali kita kalau free account dia maybe hanya 4 kali saja untuk minta dia murnikan. Kalau pro account dia lah banyak sikit lah. Okay. Contoh kalau map ini kurang memuaskan tapi kita boleh bagi arahan lah yang seterusnya untuk minta dia sediakan Contoh, okay, saya ada sediakan jugalah contoh-contoh arahan-arahan yang kita boleh bagi tahu AI untuk bantu kita. Okay, contoh kita minta dia jana peta yang berunsur elemen map dan menarik tanpa menjejaskan lokasi. Okay. Okay. Sekejap saya rasa ada kesilapan di sini. Sekejap. Okay, kita minta jana peta yang berunsur elemen map dan menarik tanpa menjejaskan lokasi. Okay, nanti kita tengok hasil dia lagi. Kita akan minta dia ubah sampai kita rasa puas hati lah. Okay. Okay, so ini kalau kita tengok dia ada 2 petunjuk arah utara kan, ada 2 ke 3 kan. So kita minta dia ubah lagi. Okay. Contoh kita okay, sebelum ni kita tengok dia dalam versi apa. Okay, versi dia okay. Bahasa Melayu kan. Okay. So kalau ini kita minta kekalkan satu petunjuk arah utara sahaja. Nanti tengok hasil dia nanti. Okay. Oh. Okay. So tujuan kita menghasilkan peta kreatif ni nanti supaya dia lah menarik sikit lah. Kalau kita nak tunjukkan dengan family kita apa mana kita mau pergi, at least kita ada idea secara grafik. Dia ini kan apa yang kita mau melawat. So menambah maksudnya itulah unsur-unsur yang kartografi inilah supaya kita ini masih utara masih 2. Kadang-kadang image can be wrong lah. Itu yang saya cakap. Okay. So kita tukar lagi kepada bentuk lain contoh. Tukar kepada plain.
buka peta kepada cremation style, contoh tengok hasil dia. Okey, begitu menarik. Okey, jadi kalau peta ini kita tengok dia punya format. Kita tengok format dia. Okay. Okay. Apabila kita download, kejap. Okey, saya pergi buka dekat download. Ini dia. Okey. So dalam bentuk image format PNG. Okey. Okey. Sekarang kita pergi lihat hasil peserta. Okey. Okey. Okey, kita ada peserta Chu Leong Ni dan Nur Rashidah. Kita tengok hasil anda dua. Okey. Okey. So kita boleh nampak. Okey. Well done, well done. Okay, so kita pilih, contoh kita pilih salah satu lokasi. Okay. Texting restaurant. Atau pergi yang lain. Contoh escape Penang. Contoh escape Penang. Kita navigate. Okay. From pilih salah satu tempat untuk ni. Contoh saja. Okay, kita navigate. Okay, so ada sudah kita nampak trip tu dia punya road sudah nampak jelas. Okay, well done. Thank you. Okay, sekarang kita kalau di Japan, kalau di Tokyo macam tu, kalau kita buat, dia akan tunjukkan mana itu LRT, then kita kena masuk LRT dia mana satu, then dia akan tunjuklah semua, termasuk dia punya bayaran. Kalau Japan punya Google Map, dia akan tunjukkan semua bayaran berapa, dia punya jam berapa semua. Okay, kita lihat contoh yang satu lagi. Okay. Cik boleh share sekali lagi nanti pakai itu yang sharing untuk macam saya try lagi. Maybe cik nanti boleh try sekali lagi share. Nanti untuk orang lain boleh akses. Okay. Okay, untuk Mr. Tiong punya Google My Maps tu hanya view saja kita boleh lihat juga lah. Okay, so ini merupakan trip untuk Japan tahun 2026. Okay, contoh kalau kita klik salah satu lokasi Universal Studio Japan. Okay. Kena pergi yang dekat punya baru boleh baru dapat tunjuk nanti dekat
Okay, sini Japan, kita kena pilih yang dekat-dekat. Sekejap. Kita pergi day 2 dulu untuk lihat. Okay. Any point, kita try click any point. Day 2. Okay, kita tengok URL link. Untuk tengok foto ataupun info-info yang berkaitan. Okay, kita zoom out dulu. Okay, kita klik direction. Okay. So, Okay, dalam MyMap ini dia tidak mudah klik macam ni sebab kita kena gunakan kita punya Google Map dalam handphone ataupun dalam Google Map. Dia boleh view tengok minta puan-puan buka Google Map satu, just buka Google Map. Kita tengok lepas kita buat map itu ke mana simpan. Okay. Just klik Google Map. Google Map. Type map mau ke mana? Just type map. Okay. Okay. So kita dapat tunjuk mana lah tempat map kita simpan. Oh, okay. Kalau kita pergi Google Maps, kita nak cari balik yang My Maps kita tu kan. Okay. Kita tekan ini. Icon ini. Save. Okay. Lepas tu Maps. Okay, dalam ni ada yang kita punya tadilah. Okay. Macam yang trip Pulau Pinang yang kita sama-sama buat tu tadi di sini ya. Okay, jadi sekarang saya ingin tanya, ada tak soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan? Okay, saya ada nampak ada soalan daripada Syida. Okay. Macam mana nak save dalam Google Maps tadi Okay. Actually dia automatic dia hanya kita buka balik saja. Okay, saya tunjuk sekali lagi. Okay, kalau kita pergi kita sendiri punya Maps. Okay, lepas tu kita lihat sini ada satu icon yang sedia ada. Save. Dia punya nama ialah Save. Okay, kita klik. Lepas tu pergi tab yang ketiga tu, Maps. Okay, dalam ni memang ada kita punya My Maps. Yang tadi tu nama yang saya bagi tu ialah Trip Pulau Pinang ada di sini. Okay, yang saya pernah lihat tadi tu Mr. Tiong punya pun keluar sini Yang ini Trip Pulau Pinang tu
adalah peserta punya. Okay. So ini trip Pulau Pinang yang saya telah wujudkan tadi tu. Dan juga map-map yang sebelum-sebelum ni yang pernah saya buat lah. Okay. So semua akan wujud di sini. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan boleh try untuk masuk sendiri punya maps. Okay. Okay. Kalau untuk contoh yang creative map tu tuan-tuan dan puan-puan sudah jana kah? Kalau sudah boleh tunjuk contoh yang contoh hasil dah tuan-tuan dan puan-puan yang telah buat tu. Okay, boleh muat naik dalam ni. Okay, for the ni saya bagi access dulu saya takut tadi saya lupa set ke. Kejap ya. Okay, saya letak editor lah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan telah berjaya menghasilkan creative map, boleh upload dalam ni dalam folder ni. Okay. So macam yang tadi saya punya contoh pun saya masuk dalam ni ya. Okay. Ini Penang trade Okay. Okay, yang style cremation tu. Okay, saya masuk dalam ni. Okay. So boleh view lah. Ini ada. Thank you. The contoh 3D exploring Shibuya. Okay. Good. So kita nampak day 1, day 2, day 3 ada 3 hari punya trip. Okay. Ada juga macam guideline untuk pergi dari mana satu tempat pergi satu tempat yang lain. Okay. Well done. Okay, nanti kita tengok lagi contoh yang lain. Okay, Japan. Tadi tu, okay, satu lagi sekejap. Okay, dalam cantik ini dalam bentuk cremation. Okay, good. Okay, so nanti peserta-peserta lain tu kita welcome masukkan hasil dalam ni untuk kita sama-sama lihatlah dan sama-sama berkongsi info. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya mau share macam mana kita nak access kita punya Better My Maps ini dalam kita punya handphone lah. Okay, present now. Boleh nampak skrin saya kah? Boleh nampak Boleh? Okay, boleh nampak skrin saya, thank you. So, ini handphone saya, kita pergi sini Saya kan handphone kita bagi kemudian kita scroll bawah sekali. Ada maps ni. Okay, masuk Google Map, kemudian bagi sini, scroll bawah sekali ada maps sini. So barang semua benda yang kita ni save dalam ni lah. Lepas ni kita boleh buka ke Penang trip ya. Katakan saya bagi Penang trip tadi yang hari ini ni. So kita buat actually saya sudah buka tapi tak dapat share on screen how Gatot. Where is my screen? Choose my. Mana saya punya? Saya punya link sekejap. Okay, saya connect to my handphone. Okay, boleh nampak Okay, screen saya. Play dulu. Okay, boleh nampak screen saya. Ada besar, tak dapat besar. Besar lah Okay. Saya try, terbalikkan dia. Tak dapat Tak apa. Okay. Lepas buka Google Map, kita dalam handphone, kita pergi Lepas pergi view, kita tarik bawah sekali. Kita jumpa maps ni. So dalam maps ini, kita simpan semua my maps yang kita pernah buka.
Kalau kan kita sekarang saya sudah pergi visit Japan, saya buka saya punya map. Okay. Sebenarnya dia akan tunjuk lah. Tuan-tuan dan puan boleh cuba sebab saya punya, okay, sudah. Okay. So dekat sini, masa sampai Japan, kita boleh klik. Nak pergi sini, bagi direction. Dari mana? Choose on map lah, tak apa. Jadi saya nak, kita boleh katakan kita sini ya. So dia akan bagi tunjuk 15 minit. So semua inilah boleh pakailah. Okay. Masa kita sampai Japan nanti dia akan tunjuk jalan macam mana nak pergi ke sini lah. Okay. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mr. Tiong.